Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Okay, belakang saya ni Honda City GN2. Owner Mr. Aidudin datang daripada Johor tau guys. So kereta ni dia baru beli tahun lepas 2024. So bila masa baru beli tu dia kata bawa tak sedap. So bila kereta ni sampai macam biasa saya masuk kat tester mesin. So dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 24, depan kanan 26, belakang kiri 20 lebih dan belakang kanan pun 20 lebih, 30 lebih. So bacaan dia memang dah tinggi. So bila bacaan tinggi memang akan rasa berbuai. Jadi dengan keadaan macam tu kami terus bawa masuk dekat hoist, buka absorber, tekan dengan bacaan macam tu, you guys boleh nampak memang terlalu lembut. Bukan terlalu, memang dah lembut sangat dah. So, sebab itu Mr. Aidudin cakap bawa kereta ni memang tak comfortable sebab dia rasa berbuai-buai. So dengan keadaan macam tu kami ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan absorber ni kepada 40% slipper. Ingat guys, 40% slipper bukannya original condition, okay? Kita upgrade dia supaya dia lebih stable. So bila dah siap absorber ni, you guys boleh nampak komen kami tekan memang agak keras. Tetapi jangan risau, comfort you guys takkan hilang. Jadi selepas komen kami tekan semua, so kami pun mulakan proses pemasangan depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. So selepas siap, saya ambil kereta ni, saya terus test. Bila test ni saya rasakan dia firm, tegap, mantap, stable. So saya tak puas hati lagi sebab saya nak dapatkan juga result bacaan dia, kenapa dia stable macam ni. So bila saya masuk dekat tester mesin, you guys boleh nampak depan kiri 13, depan kanan 15, belakang kiri 15 dan belakang kanan 17. Bacaannya di bawah 20 guys. Kena bacaan di bawah 20 baru kereta tu stable. So bila dah stable macam tu, nak tahu apa result dia? Result dia, body roll you guys akan kurang. Nampak? Kalau saya goyang, dia tak mau goyang sangat. Jadi itulah dia result bila kita dah custom 40%, kereta ni akan jadi lebih stable. So, kalau you guys kat luar sana dan nak tahu lebih details untuk apa jenis model kereta selain daripada Honda City GN2 tahun 2024 ni, nak tahu lebih lanjut, lebih details, nak book slot, nak datang check, semua by appointment. Cara dia, you guys kena masuk kat link bio saya ataupun Roger nombor saya 0166737696. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Dan paling penting guys, kekalkan original absorber dan semoga you guys yang tengok video ni dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.